Guys, mungkin anda ada terfikir kalau anda ialah senior dan ada orang baru masuk, staff baru masuk, anda kena ajar dia. Dan anda mungkin takut, nanti kalau aku ajar dia, dia makin pandai dengan aku, dia boleh take over position aku, dia boleh cepat naik pangkat. Oh no, tolong jangan ada mindset yang macam ni, okay? Kalau anda ajar orang, anda akan makin lagi faham dengan benda tu tau, dengan ilmu tu. Sebab anda first step anda belajar, okay, anda buat kerja tu. Second, anda pergi ajar orang tu pula. Anda akan dapat double kecekapan. Faham tak maksud saya sekarang kat sini? So, tolong jangan ada fikiran yang sempit macam tu. Kalau saya ajar dia, dia lagi pandai. No, tak. You akan makin lagi faham. You akan 2 kali faham dengan apa yang you ajar. Sebab you ajar kepada dia 2 kali. Let's say ada lagi kali ketiga you nak kena ajar orang yang second person tu. You akan 3 kali faham lagi ilmu tu. Okay, so set benda macam ni. Janganlah fikir, takutnya, kedekutnya, tak boleh tapi aku tak boleh ajar dia betul-betul. Mungkin anda dah dapat tahu trik-trik ke apa benda trik yang boleh guna pakai yang boleh smoothkan lagi kerja tu. Ajar je, jangan kedekut. Ilmu tu takkan buatkan anda jatuh tau. Ilmu tu akan buatkan anda lagi faham, lagi pakar dalam ilmu tu. Okay, so teruskan untuk mengajar orang. Selagi ada peluang untuk anda mengajar, ajar je. Don't worry. Ilmu tu takkan makan diri anda. Okay, teruskan mengajar orang. Apa yang kita tahu, kita spreadkan. Kita bagi tahu kepada umum. Kita explainkan kepada orang berkali-kali. Dan kita akan makin faham lagi ilmu yang kita ada tu. Okay, jangan kedekut. Okay.